kita masih lagi berada pada bulan Syawal. Masih berada awal bulan Syawal. Syawal dianggap sebagai bulan kemenangan. Kemenangan kerana melaksanakan perintah Allah sepanjang bulan Ramadan. Kemenangan melawan hawa nafsu. Kemenangan untuk kembali semula kita kepada fitrah. Lalu dinamakan hari raya ini dengan Aidil Fitri. Kembali kepada fitrah manusia. Yang telah Allah Ta'ala bentuk manusia di atas fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Bentuk acuan fitrah Allah yang telah Allah Ta'ala bentuk manusia di atas acuannya, di atas kehendaknya. Oleh kerana itu, kemenangan ini hasil daripada ketaatan, hasil pada kepatuhan. Bukan mudah untuk berpuasa selama sebulan penuh. Bila mana kita berjaya melawan hawa nafsu, sebagaimana kata Ibrahim bin Ablah, setelah kembali pada medan perang Badar, di saat mana sahabat-sahabat Nabi gembira dengan kemenangan yang besar, beliau mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wahwa jihadun nafs. Kita sebenarnya baru kembali pada jihad yang kecil kepada suatu jihad yang besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Menunduk hawa nafsu dengan perintah Allah adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kaedahnya. Bukan kaedah yang akal kita fikir. Terkadang kita fikir bila kita kenyang, kita kuat. Sebenarnya Allah Ta'ala nak buktikan bila kita lapar, kita kuat. Waktu kita lapar Ramadan, kita boleh bangun tarawih tiap-tiap malam. Kita boleh bangun tahajud setiap malam. Kita boleh baca Quran, kita boleh berjihad, kita boleh berjuang. Bila mana kita lapar. Waktu mana kita kenyang, kadang-kadang kita menjadi lemah semangat. Hilang kekuatan. Dan inilah yang Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, menukilkan kisah yang berlaku dalam peperangan antara Talut dan Jalut. Tentera Talut yang beriman kepada Allah menempuh perjalanan padang pasir yang panas dalam peperangan melawan tentera Jalut yang zalim. Lalu Talut menegaskan kepada tentera-tenteranya, innallaha yabtalikum binahar. Allah Ta'ala akan uji kita semua dengan sebatang sungai di hadapan ini. Allah akan uji dengan sungai. Bukan dengan projek lagi. Bukan dengan janji palsu, bukan. Allah akan uji dengan sebatang sungai di hadapan ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Ingat, siapa-siapa yang minum air sungai ini, dia bukan umatku. Dia bukan bersama-sama kita. Sesiapa yang minum, dia bukan umat kita. Dia bukan bersama kita. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightaba rughfatan biyadihi. Dan sesiapa yang meminumnya, maka dia bukan umatku, melainkan sekadar mana seraut. Kalau dahaga sangat, boleh turun minum. Banyak mana? Sikit je, seraut saja. Tetapi bila mana tentera Talut bertemu dengan sungai, mereka turun minum sepuas-puasnya. Minum sekenyang-kenyangnya. Melanggar arahan pimpinan. Melanggar arahan pengarah. Panglima perang. Lalu yang minum kenyang, yang minum banyak, mengatakan kami tak daya nak pergi perang. Kami tak gerak dah. Hilang kekuatan, tak mampu. Mereka sedikit sahaja yang bersama-sama dengan Talut melawan Jalut. Lalu Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kumpulan yang sedikit dengan firman-Nya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berbanyak kumpulan yang kecil berjaya mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah. Insya-Allah, air kuning akan menjadi bukti kita bersama-sama untuk melawan kerajaan yang besar ini dengan kemenangan kita, insya-Allah.
Muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Politik satu juzuk daripada kehidupan Islam. Daripada perintah Allah Ta'ala dalam Quran. Karena itu kita tengok bagaimana dalam senarai 10 sahabat dijamin syurga oleh Allah. Daripada 10 jadi jamin tersebut, 9 ahli politik. Hanya seorang saja ahli ekonomi, Amr bin Auf, seorang businessman. Yang lain semua tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Sa'id, Zubair, semua. Mereka ni sama ada Khulafa Ar-Rashidin atau gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin. Kerana pemimpin dipilih untuk mengandu manusia, untuk menjadi pemimpin kita. Dalam sistem demokrasi, kita diberi peluang untuk memilih yang akan jadi wakil kita, dinamakan wakil rakyat. Maka Islam menggariskan syarat-syarat pemimpin. Bukan boleh suka hati. Calon yang kita nak pilih, Allah Ta'ala senaraikan sifat dia. Bukan Nabi senaraikan. Allah sendiri senaraikan sifat supaya kita ada panduan dalam memilih pemimpin. Firman Allah Ta'ala, allazina immakkannahum fil ardh aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dan mereka yang diberi kekuasaan memerintah atas muka bumi, yakni pemimpin, hendaklah mereka mendirikan semayang. Ciri pertama, pemimpin mesti jaga semayang. Jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak jaga dengan Allah, dia akan mudah berbohong dengan makhluk Allah. Kalau dia tak mampu tunai janji dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan mampu tunai janji dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mereka menjaga zakat, mengeluarkan zakat yang dalam sistem ekonomi. Menyusun sistem ekonomi. Yang kaya, keluarkan zakat kepada yang miskin, yang memerlukan. Yang tak mampu keluar zakat kerana tak cukup haul, tak cukup nisab, hendaklah menderma, bersedekah, menyumbang. Kerana harta adalah amanah, bukan benda yang dibanggakan. Oleh kerana itu, ciri yang kedua, mereka yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menyuruh yang ma'ruf, yang adanya kuasa pemerintahan. Dengan kuasa tersebut, kita boleh menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Di sana kita kena faham, ada mungkar yang tak boleh cegah melainkan kena ada kuasa. Tanpa kuasa politik, kemungkaran tak boleh dicegah. Maka kuasa politik penting supaya rakyat tidak dikelirukan atau hidup dalam maksiat mungkar kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika adhaful iman." Rahul Bukhari. Sesiapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dicegah dengan tangannya. Tangan mana kuasa. Kuasa. Dan kuasa di sini adalah kuasa politik bagi mencegah kemungkaran tersebut. Kalau dia tak mampu, yakni tak ada kuasa politik, hendaklah dicegah dengan lidah, nasihat, tegur. Jangan biarkan kerosakan berlaku dalam masyarakat. Nanti masyarakat akan punah semuanya. Hendaklah menegur, menasihati. Namun kita kena faham, dalam menegur ini, ada perkara yang kita boleh tegur secara berdepan. Ada kaedah-kaedah dia. Dalam semayang, bila imam buat salah, ada cara tegur dia. Terhadap mak ayah kita yang salah, ada kaedah tegur dia. Dengan pemimpin, ada cara menegur pemimpin. Maka semua ada kaedah yang digariskan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW. Sebab Nabi pemimpin. Dan Nabi pernah menjadi orang biasa di Mekah. Selama 40 tahun sebelum jadi Rasul. Yang ketiga, kata Nabi, kalau tak mampu juga, hendaklah dia benci dengan hati. Sifat-sifat ini digariskan oleh Allah Ta'ala. Dalam PAS, setiap calon yang kita nak pilih, kita minta kawasan, senaraikan calon. Angkat kepada negeri. Negeri hendaklah teliti semua calon tersebut dengan sifat-sifat yang layak, yang mampu. Bila mana rakyat pilih dia sebagai pemimpin. Setelah negeri puas hati, beberapa nama yang disenaraikan diangkat Jawatankuasa PAS Pusat. Jawatankuasa PAS Pusat akan mengesahkan keahlian parti, sifat dia, kemampuan dia,
dan kita angkat Majlis Syura Ulama. Majlis Syura tidak melihat potensi menang atau kalah. Majlis Syura hanya lihat dari segi syarak. Dari segi syaraknya, dia layak atau tidak jadi calon PAS. Kalau dia fasik, dia tak layak jadi calon PAS. Kalau dia seorang yang durhaka pada Allah, dia tak layak jadi calon PAS. Kalau dia seorang pembohong, tak layak jadi calon PAS. Tapi awal-awal sebelum jadi Perdana Menteri. Tapi awal-awal sebelum jadi pemimpin. Jangan pilih. Syura melihat dari segi syar'i. Kalau dia semua cukup sifat, cukup kelayakan, dan dia mampu. Ada orang dia layak, tapi kemampuan tak ada. Nabi pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bila mana Abu Zar datang berjumpa Nabi, memohon jawatan pada Nabi SAW, kerana Abu Zar ni sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah. Dia tengok seorang demi seorang dilantik jadi pegawai, jadi gubernur macam-macam. Tiba-tiba dia tak dilantik. Dia mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, berilah pada aku sesuatu jawatan yang dengannya aku boleh berkhidmat, boleh bekerja, boleh bantu. Apa kata Nabi kepada Abu Zar? Ya Aba Zarrin, innaka dha'ifun, wa innaha amanatun, wa innaha yawmal qiyamatu hizyun wa nadamah, illa man akhazaha bihaqqiha, wa adda allazi alaihi fiha. Hei Abu Zar, sesungguhnya kamu lemah. Kamu lemah, wahai Abu Zar. Sedangkan jawatan ini satu amanah Allah. Kita peringatkan calon-calon dalam PAS. Kita ingatkan semua kita pemimpin yang akan memegang amanah. Nabi kata amanah, wahai Abu Zar. Jawatan ini satu amanah Allah. Melainkan kamu ambil kerana kamu layak memikulnya. Satu. Kelayakan. Yang kedua, kamu mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Oleh kerana itu, setelah kita putuskan di peringkat syura, turun kepada Tangkuasa Pusat semula untuk di antara 3 nama diluluskan oleh syura, siapa yang terbaik, yang mampu berkhidmat, yang punya potensi untuk menang, yang rakyat kawasan pengundi diterima untuk calon pada kali ini ai kuning, kita buat 2 kajian. Kajian kepada pengundi di bawah. Kita bertemu pengundi di bawah. Kita senaraikan sifat-sifat yang pengundi nak. Calon macam mana mereka nak jadi wakil mereka dalam pilihan kecil duk ai kuning. 2 kajian kita buat. Kita bertemu dengan semua kaum Cina, India, Melayu asli. Kita berjumpa dengan semua lapisan masyarakat. Yang muda, yang tua. Yang tua dah sangat tua. Ya. Kita berjumpa laki-laki, perempuan. Kita buat survey. Akhirnya, kita putuskan calon yang saya akan umumkan sebentar lagi. Tuan sekalian, sahabat-sahabat semua. Kita peringatkan bahawa isu dalam negara kita sangat banyak. Tak pernah dalam kerajaan isunya tak habis-habis. Baru timbul satu isu, belum selesai, timbul isu yang kedua. Tengah duk bahas isu kedua, muncul pula isu yang ketiga. Berbagai-bagai isu yang berlaku dalam negara kita. Tapi kita kena ingat, isu yang berlaku ini merupakan perkara yang akan tentunya menjadi perbahasan, perbincangan dalam siri kempen pilihan raya masing-masing, beri pandangan dan sebagainya. Saya ingin kembali kepada prinsip asas. Asas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Memilih pemimpin bukan habis dunia. Sampai ke akhirat, sampai dalam kubur. Allah Taala sebut di akhirat. Ya. Yauma kullu unasin bi imamihim. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Pada hari akhirat kata Allah, setiap manusia akan dipanggil bersama pemimpin-pemimpin mereka masing-masing. Bukan panggil seorang. Kita akan ikut pemimpin kita masing-masing. Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa terima surat amalan belah kanannya, yakni orang yang baik, orang yang soleh, diterima belah kanan,
maka dihisap dengan hisapan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali pada keluarga yang dalam keadaan gembira. Kita balik semula jumpa mak kita, jumpa ayah kita, jumpa datuk nenek kita di pada mahsyar dalam syurga Allah Ta'ala. Kembali masing-masing kepada keluarga masing-masing, ahli keluarga masing-masing. Sebab itu Nabi peringatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita pemimpin. Dan Allah tanya pemimpin, orang di bawah kepimpinan kita,